iaitu pada riwayat yang disebut oleh Abu Hurairah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis kursi. Hadis, tetapi Allah Taala berfirman dalam lafaz hadis. Kalau Allah Taala berfirman, itu jadi Al-Quran. Tapi oleh kerana kalau kita dengar Allah Taala berfirman tapi dia bukan ayat Al-Quran, dia ada hadis, itu dipanggil hadis kursi. Baik, Allah berfirman, yakni dalam hadis kursi, aku selalu mengikuti persangkaan hamba-Ku. Maksudnya, aku kata Allah adalah menurut keyakinan hamba-Ku terhadap-Ku. Jadi layanan Allah kepada manusia adalah menurut tahap keyakinannya kepada Allah. Sebab itu ulama tasawuf, saya nak menghuraikan sikit sini supaya kita ada pedoman sikitlah. Pedoman kepada yang mencuburi bidang ni, supaya ada garis panduan. Kadang-kadang berlaku juga salah bimbingan atau salah perjalanan, akhir kali timbul memudaratkan. Contoh saya nak berilah. Satu ketika dulu ada beberapa kelompok ni yang mula mendapat semangat untuk menghayati agama ni. Mari semangat. Mungkin mendadaklah. Mari, tiba-tiba mari kesedaran. Mungkin sebelum tu tak mengaji mana, tak belajar mana. Tiba-tiba mari dorongan yang kuat untuk beragama, untuk menghayati agama secara lebih mendalam. Ini saya cerita kisah-kisah secara umum lah. Berlaku nyata, kisah nyata, tapi saya tidak tunjuk, tak beritahu nama lah. Tapi kisah nyata, nak beritahu salah bimbingan. Maka adalah beberapa orang tu mengikuti sesuatu perguruan. Dan perguruan tu aneh sikit. Aneh sikit. Ringkas ceritanya, orang-orang berkenaan yang asalnya ada usaha, ada kerjanya, ada pendapatannya, tapi bila mengikuti kelompok itu, diarahkan ke arah berhenti bekerja. Supaya tidak bekerja lagi. Mungkin ditanam dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Tengah panas semangat ni, berhenti. Akhir sekali lama-kelamaan, untuk sadar diri pun akhir sekali tidak ada, tidak mencukupi. Mula timbul masalah, mula menggelisah. Akhir sekali minta dengan orang tu, minta dengan orang ni. Jadi, kenapa berlaku gini? Kenapa terjadi seperti ini? Kerana salah pedoman. Salah pedoman, salah bimbingan, salah perjalanan. Akhir sekali terpaksa pergi meminta-minta. Tidakkah itu perkara yang buruk? Adalah jauh lebih baik kita bekerja sendiri untuk nafkah kita ni dengan gerak kita, dengan usaha kita, berbanding kita minta-minta dengan orang. Itu sangat buruk. Tapi oleh kerana salah pedoman ni, akhir sekali dah jauh jalan ni, sakut tengah jalan ni, akhir sekali terpaksalah bergantung orang tu, bergantung orang ni, bebankan orang tu, bebankan orang ni. Dia jadi lebih buruk lagi daripada sebelum itu. Salah pedoman. Baik. Saya nak jelaskan berkait dengan ini. Bila Nabi kata, Allah berfirman dari kursi ini, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut keyakinan hamba-Ku terhadap-Ku. Antara yang dapat kita faham daripada ungkapan ini, bahawa Allah Ta'ala menguruskan kita, melayani kita menurut keyakinan kita. Dan dalam hal ini, dalam perkara ini, ulama tasawuf telah membahagikan manusia ni, membahagikan orang-orang yang cenderung kepada ibadah ni kepada dua golongan. Satu dinamakan ahli tajrid, satu dinamakan golongan ahli asbab. Siapa ahli tajrid, siapa ahli asbab? Mungkin huraian ini agak mendalam sikitlah. Dan mungkin pada setengah orang agaknya bukan bertaraf fardu ain, tak apalah. Kenapa saya jelaskan ini? Kerana timbul masalah-masalah yang saya contohkan tadi itu. Kerana keliru dalam perkara ini, terjabak dengan perjalanan yang keliru, akhir sekali menjadi buruk dalam perjalanan dia itu, menjadi beban kepada orang lain pula. Jadi manusia ni ada ahli tajrid, ada ahli asbab. Siapa ahli tajrid?
iaitu orang yang dikurniakan Allah memiliki keyakinan yang bulat, sehingga tidak terpaut hatinya kepada, tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi, tidak terpaut, tergantung lagi dengan sebarang sebab musabab. Pada dia ni ada sebab, tak ada sebab, sama je. Tak boleh tajrid. Mereka ini dijadikan Allah memiliki hati yang kuat keyakinan, bersih hatinya, kuat keyakinannya, dan tidak tahan lasak hidupnya, dan tidak berpaut kepada yang lain lagi. Secara zahirnya pula, tidak ada lagi kewajipan-kewajipan syarak berkaitan dengan nafkah tadi tu yang terikat dengan dia. Maksudnya dia tak ada orang yang dia kena tanggung. Tak ada dah. Terlepas dah. Batin dia kuat keyakinan, kuat semangatnya, bulat hatinya, tidak goyang dalam kesusahan, tidak terpaut dengan sebab musabab. Zahir pula tidak ada lagi ikatan-ikatan syarak berkait dengan nafkah. Maksud tak ada dah orang wajib dia nafkah. Terserah dah. Itu ahli tajrid. Golongan ahli asbab pula ni lawan dia lah. Itu orang yang hatinya itu bukan tak percaya Tuhan, percaya, tapi tahap keyakinannya itu tidak cukup kuat, tak bulat hatinya. Percaya Allah Ta'ala yang mencipta mengatur alam ini, dia tak ragu. Allah Ta'ala yang mengatur rezeki, Allah Ta'ala yang menentukan sihat dan sakit, Allah Ta'ala yang menentukan hidup dan mati. Dia percaya sebagai seorang mukmin. Tetapi pautan hatinya dengan sebab musabab itu masih kuat, sehingga pada waktu sebab musabab ni tak ada, dia akan mengganggu dia, dia akan menyusahkan dia, menakutkan dia, membimbangkan dia. Itu tanda orang berada pada maqam asbab. Dia masih terikat. Contohnya kalau dia sakit, tak ada obat, dia akan rasa gelisah, susah. Itu tanda dia berada pada asbab. Ada pun tajrid, ada obat ke, tak ada obat ke, tak kisah pada dia. Ada tajrid. Kemudian secara zahir pula, dari aspek zahir pula, ada kewajipan-kewajipan yang tertanggung atas diri dia, yang menjadi kewajipan dia untuk dia nafkahkan, berkait dengan nafkah. Maka ini dinamakan ahli asbab. Baik. Dalam kes ini, ulama-ulama tasawuf mengajarkan kita masing-masing hendaklah berperilaku menurut maqam masing-masing. Hendaklah melakukan sesuatu sesuai dengan tingkatan keyakinan masing-masing. Jangan kita duduk kelas lain, buat lagak, watak kelas lain. Lori boleh aku setang je, aku barang 5 tang. Memang pecah tayar. Memang pecah tayar. Jadi itu pedoman tasawuf kepada kita, hendaklah berperilaku menurut kadar masing-masing, menurut tapah masing-masing. Dan Allah Ta'ala melayani seseorang menurut keyakinan dia. Jadi dalam kes ini, orang yang dikatakan ahli tajrid tadi, kalau dia tak mau bekerja pun, tak mau berusaha pun, harus pada dia. Dan sekiranya dia menghadapi kesukaran, dia boleh sabar, dia boleh tahan, dia tak bersungguh, dia tak mengeluh, dia tak sungguh, dan dia tidak akan bebankan orang. Itu keadaan di tajrid. Dan ghalibnya mereka ini akan dilayani oleh Allah, akan diuruskan oleh Allah dengan cara yang di luar perkiraan kita, sesuai dengan tingkatan dia, sesuai dengan darjatnya. Adapun orang asbab, orang terikat dengan sebab musabab ini, maka dia tidak boleh untuk berwatak seperti itu. Nak berhenti, tak boleh cari nafkah dah, padahal kekuatan keyakinan belum sampai, belum cukup. Tapi mungkin ia mari angin sekejap. Mari angin sekejap, mari semangat sekejap. Semangat tu naik ni, tengah-tengah naik tu, dia tak sedar semangatnya boleh turun naik. Lalu dia ikut watak orang tajrid ini. Dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, dia henti usaha-usaha cari nafkah. Ini akan timbul masalah. Akan timbul masalah. Bolehlah sekejap dia boleh berlagak, berwatak seperti ahli tajrid, tapi tak tahan lama. Bila susah panjang sikit, mula pening kepala lah, itulah, inilah. Akhir sekali dia akan membebankan orang, menyusahkan orang. Itu hal yang sangat buruk dalam tasawuf. Tasawuf tidak ajar kita seperti itu. Itu maksudnya. Jadi nak beritahunya, dan orang yang duduk pada martabat asbab ini, dia dilayani oleh Allah, diuruskan, ditadbir oleh Allah sesuai dengan kedudukannya. Macam mana? Kalau ahli tajrid, dia diuruskan Allah
dengan pengurusan yang sebahagiannya itu di luar undang-undang sebab musabab, sesuai dengan martabat dia. Adapun ahli asbab ni yang terikat dengan asbab, dia diuruskan oleh Allah, dan urusan itu banyak berkait dengan undang-undang sebab musabab. Contoh, dalam bab rezeki, kalau ahli tajrid ni kadang-kadang dia dirizkikan Allah daripada sumber-sumber yang di luar, yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, di luar jangkaan. Adapun orang yang berada darjat asbab ni, ghalibnya kalau tidak cari, tidak kerja, tak mari, tak ada ghalibnya, kerana dia diuruskan menurut kedudukan dia tu. Oleh kerana dia ni ahli asbab, orang terikat dengan sebab musabab, maka kehidupan dia, rezeki dia, sakit sihat dia dan sebagainya terikat dengan undang-undang tu. Ghalibnya begitulah. Ghalibnya. Boleh berlaku sebaliknya, tapi ghalibnya begitu. Jadi itu yang saya nak jelaskan di sebalik kata-kata Syekh Ibn Athah, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut keyakinan hamba-Ku terhadap aku. Contoh, kita buat contoh lain pula. Dalam perang dan ramai secara nyatanya ahli tajrid ni memang tak ramai lah, tak ramai jumlahnya. Ahli asbab ni ramai. Baik, contoh dalam perang, boleh tak kita ni secara dasarnya ahli tajrid, tapi nak mengambil sikap macam ahli asbab, tapi nak berwatak macam ahli tajrid. Dalam perang akhir kali nak tunjuk gong kita ni, nak tunjuk gagah kita ni, kita dedeh atau kita serah dada kita nak tembak-tembak lah, mati-matilah. Mari penyakit tu. Ini penyakit semua. Mungkin nak tiru Sayyidina Umar masa hijrah. Kalau kelas Sayyidina Umar boleh lah. Tapi kalau bukan kelas tu model lain lah.